Datuk Faiz Farus selesai solat subuh pada hari ketiga di Bumi Mekah, seronok dapat jalan-jalan waktu pagi. Datuk Faiz Farus dan Datin Umi Nadiah keluar 2 orang saja dapat pegang tangan, kata Datuk Faiz, dekat KL tak dapat macam ni. Selesai. Alhamdulillah, selesai solat subuh. Selesai solat subuh kita, alhamdulillah. Subuh yang ketiga dekat di Bumi Mekah. Alhamdulillah. Mayang dekat masjid ni. Fadilat dia lain. Tahu cerita lah. Saya pun tahu sikit-sikit dia. Baik pagi jalan-jalan tengok kan. Oh, seronok. Boleh beli belah. Nampak ni boleh buat kerja lain lah. Sebab kita ada gap. Panjang juga gap kita. Sampai pukul 12. Pukul 12 kau masuk sembahyang Zuhur. Lepas tu sebelum tu macam-macam lah. Ada yang balik tidur, ada yang pergi makan, ada pergi melawat semua kan. Macam ada. Salah nanti. Hari ni kita keluar 2 orang dari jalan. Dapat Adam. Adam 2 orang. Jalan 2 orang. Oh, dia tak langgak. Dia langgak. Dia kat KL tak dapat pegang tangan. Kat sini dia dapat pegang tangan. Kat KL, lepas tu keluar sekali berduyun tu. Ni jaga sini sembot. Kita nak beli barang. Kita nak beli barang, kita nak beli makan. Semua dia dekat sini. Siapa nak ikut lepas ni, boleh bagi tahu saya. Kita bersama-sama. Hujung tahun ada, awal tahun ada, tengah tahun ada, bulan puasa pun ada. Bulan puasa